Itu sebab saya bagi tahu tadi, nak bercakap benda baik, jangan tunggu kita jadi baik, jangan tunggu kita jadi ustaz. Cakap je. Takut nanti tak sempat. Kamilah Akbar untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lieutenant Habib dalam rancangan Wejangan Santai. Tajuk pada petang ini adalah tajuk santai saja, tajuk bebas. Bersama saya tidak asing lagi, Datuk Razman bin Abidin, yang berlatih kanan daripada Akademi Latihan Pertahanan Awam. Yang ni kali ke 14 dah kot 14. Betul. Cuma 14 ke 400 macam tu. Cuma beza dia, kita hari ni live. Betul. Di tempat yang pada saya agak tempat yang tak dibenarkan lah. Kalau kalau masuk secara tak dapat permit tu memanglah kan. Tapi kita masuk dalam dengan kebenaran yang sah. Okey. Boleh kenalkan sikit Tuan Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi ke selamat petang tadi ni? Selamat petang pukul 2.26 sudah. Jadi nama saya Muhammad Razman bin Abidin, bertugas di Akademi Latihan di program pembangunan personel lah. Jadi tajuk pada hari ini keseronokan bekerja Sama dah tu. Betul, keseronokan bekerja tuan. Jadi saya nak tanya tuan dulu lah. Apa yang relax. Apa yang tuan seronok bekerja? Seronok bekerja ni bila tak terikat bekerja hanya di office semata-mata, bila boleh keluar dengan suasana sebegini, dengan dapat bersantai macam ni, tu seronoklah tu. Kalau duduk menghadap PC tu masalah. Kan? Betul. Saya setujulah apa yang tuan cakap. Kira yang buat tuan seronok tu dapat duduk di office, kemudian dapat keluar ke tempat-tempat yang macam ni lah. Betul. Kita kena selalu keluar, tak adalah orang kata 24 jam, bukan orang kata apa, dalam sebulan tu nak kena ada keluar lah. Kalau duduk menghadap PC, duduk di office, jadi otak kita jadi tepu. Okey, tadi tuan kata seronok bekerja kan? Tuan cerita pasal keluar dari office tu boleh buat tuan jadi seronok juga, betul tak? Betul. Selain pada tu, contoh budaya kerja tu macam mana tu supaya keseronokan tu datang? Budaya kerja, suasana kerja jugalah. Suasana kerja. Dapat kawan-kawan yang saling dapat bekerjasama, saling memahami, saling support lah kan. Yang support. Dapat bos yang orang kata apa boleh boleh lepak-lepak santai. Tak adalah orang kata serius sama manjang kan. Bos ya. Kebetulan kita punya ketua program kita pun memang rezeki jugalah. Rezeki. Betul. Kata kadang-kadang walaupun gaji tu tak banyak, tapi keseronokan tu yang mahal tu. Betul ya? Tak semua boleh dapat keseronokan bekerja ni. Tapi walaupun kadang-kadang dah 20 tahun servis, tapi itulah, keseronokan bekerja tu tak ada kan? Tak ada. Tu yang jadi kalau saya tanya tuan lah, kalau tempat contohlah bahagian lain tak seronok bekerja, apa pandangan nak bagi dia seronok bekerja? Apa pandangan? Pandangan ke, cadangan ke? Kena bergaul lah. Kena belajar bergaul lah. Kena belajar bergaul, kena orang kata apa? Kena ada sikap. Ubah lah. Satu lagi kena mindset kita juga. Betul. Jangan biasakan dengan orang kata apa, setiap tahun kita kena perbaharui kita punya azam, kita punya mindset kita, pergaulan kita. Apa tu kena ada orang kata apa, satu orang kata apa, kita nak ni lah kelainan lah. Tak adalah orang kata suasana kerja tu setiap tahun sama kan. Dulu tuan dulu saya rasa apa,
saya aje buat kerja yang betul dulu. Bila saya ada perasaan saya aje buat kerja, orang lain tak buat kerja, dia jadi satu benda yang negatif tau. Dia jadi kita yang betul, kita je nak pulun. So benda tu pendapat saya jadi macam benda yang negatif lah. Dia jadi kita anggap orang lain tak komit kan. Boleh tuan ulas sikit macam mana? Tu sikap yang tak betul lah, yang tak baik lah. Dalam agama pun tak ajar buat kita orang kata apa, seolah-olah macam kita je yang betul, kita je yang sempurna, orang lain tak sempurna kan. Biarlah orang kata, walaupun kita nampak, kadang-kadang kita nampak di hadapan mata kita sendiri pun keadaan ialah betul. Tapi kita pun tak boleh nak sebut, nak orang kata apa, nak respon benda yang negatif. Orang kata apa yang kalau boleh kita kena ni lah bersama-sama. Jangan duk kata kita je yang hebat, kita je yang pandai, kita je yang berilmu, orang lain tak berilmu. Tak, tu pada saya tak betul lah kan. Nak seronok bekerja ni kena sama-sama kan, kena sentiasa positif. Tu yang pertama lah, yang penting lah. Mindset kita tu kan. Satu lagi tuan, kalau saya nak tambah lagi lah, kalau nak lebih seronok bekerja ni, kita kena belajar menghargai orang lain lah. Walaupun sumbangan orang tu pun tak banyak sangat contohnya, tapi kalau kita budayakan kita selalu ucap terima kasih, saya rasa effort yang kita bagi tu, orang tu akan lebih dihargai lah saya rasa. Betul. Saya setuju. Kena sentiasa saling bagi penghargaan. Kena kata apa, jangan duk fikir kita je yang banyak buat kerja kan. Kena saling bekerjasama lah. Nama dah pakai satu uniform yang sama, bekerja di tempat yang sama. So kenapa kita nak kadang-kadang teruskan keadaan kan, suasana. Kadang-kadang semua orang ni dia ada pandangan dia masing-masing kan, dia ada pendapat dia masing-masing. Kadang-kadang dia punya pengetahuan dia juga, mungkin orang tu dia lebih bahagian ni, orang ni kurang bahagian tu. So kalau kita bekerjasama, saya rasa benda tu boleh menambahkanlah kesempurnaan tu. Kesempurnaan tu kita tak boleh dapat tu tak. Betul. Tapi menghampiri kesempurnaan tu boleh. Kekuatan kita boleh dapat. Jika kelebihan masing-masing tu kita duduk bersama. Bila kelebihan masing-masing kita lebih, contoh untuk bidang yang ni, yang tu member kita bidang yang lain. Tapi kalau bila boleh bercantum, duduk bersekali, bekerja bersama, insya-Allah boleh jadi pasukan yang kuat, yang hebat lah. Saya dengar saya dengar tuan bercakap ni macam nak ke KL, ke Terengganu pun ada. Tuan asal mana? Saya asal di Besut, Terengganu. Besut lah. Tapi dah menetap lama di KL ni. Biasalah, kita tak boleh nak tinggal budu. Jadi itulah slang-slang tu. Dia terbawa-bau. Jati diri lah gitu kan. Jangan lupa asal-usul orang kata. Betul jangan lupa. Walaupun duduk lama dekat mana sekalipun, jangan lupa asal-usul. Walaupun tuan berasal daripada negeri di sebelah pantai timur dan bertugas di Bangi. Jauh tu. So nak dapatkan keseronokan tu, maksudnya mungkin budaya di Terengganu tu lain kan. Mungkinlah kan. Apa ada benda tu sama ke? Tak pernah ada pengalaman lagi bekerja di Pantai Timur. Tak ada. Lepas habis belajar dulu, terus bekerja di Lembah Kelang lah. So suasana kerja tu alhamdulillah lah setakat ni rezeki lah. Macam tuan bagi tahu tadi lah. Rezeki ni bukan hanya kata apa, gaji, sihat kan. Suasana kerja yang positif pun rezeki lah. Tuan Habib tu kira dah berhijrah lah daripada Terengganu tu.
rezeki Allah bagi kok sini, belah-belah sini kan. Mana tahu setahun dua lagi boleh balik insya-Allah. Ada cita-cita nak balik kampung juga ni. Impian nak balik kampung, nak pencen dekat kampung. Macam menggigil tu sejuk ke? Saya ni sebenarnya teruja di gigi. Kebetulan tadi kita buat apa? Kita buat aktiviti water confident lah. Water confident, kemudian kita buat survey kawasan sikit lah. Kita buat menyelam sikit tadi. Itu yang dia jadi sedikit sejuk lah. Biasalah suasana hutan ni kan. Tapi air sungai memang sejuk dengan cuaca hari ni mendung ni. Kita kat sini dah, saya ingat dah dekat seminggu tak hujan kan. Betul. Tapi hari ni pagi tadi hujan sekejap. Mungkin cuaca mendung ni, air sungai jadi sejuk. Tu salah satulah menggigil. Okey Tuan Razman, saya nak tanya lah. Andai katalah lepas ni dapat bekerja dengan majikan ataupun penyelia yang kita tak suka lah. So macam mana tu? Okey, kalau dapat bos yang kita tak suka tu, macam mana tu yang tak suka tu? Tak suka ni kalau ikutkan perangai dia ke, rupa dia ke, cara kerja dia kadang-kadang dia tak mesra sangatlah dengan anak buah kan. Kalau kita bekerja dengan orang yang kita tak suka, tapi dalam bidang yang kita suka, itu lain lah ya. Kalau walaupun kita tak suka sebenarnya kalau kita tak suka seseorang tu pun kita tak boleh buat apa pun. Yang penting kita cuba wujudkan keseronokan kita bekerja dalam bidang kita buat sekarang tu lah. So kita sendiri yang kena positifkan benda tu lah. Okey, kalau kita tak suka orang macam mana pun, kita kena hormat dia lah. Dia pun manusia macam kita juga. Kalau dia lebih berusia pada kita, kita hormat dia sebagai orang yang lebih tua pada kita. Kalau orang tu muda pada kita, kita hormat lah, ataupun kita sayangi dia lah sebab dia lebih muda pada kita. Boleh tak Tuan Razman? Okey. Tuan ada tak nak nasihat kepada kita punya pendengar ni? Apa-apalah nasihat mungkin boleh dijadikan panduan mungkin untuk kita punya pendengar di luar sana. Nasihat saya, sebenarnya saya tak layak pun nak bagi nasihat ni. Semua boleh. Tapi untuk kita membetulkan orang sekeliling kita, circle kita tu, kita kena betulkan diri kita dululah. Kita kena belajar terima pendapat orang, terima pandangan orang, kena saling menghormati, jaga solat, hormat mak ayah lah. Itu saja nasihat yang saya boleh bagi. Tuan pula, tuan saya rasa lebih arif lagi. Nasihat yang baik lah pada saya lah. Untuk bercakap benda-benda baik ni kan, untuk kita nak bercakap benda-benda baik, nak menyampaikan sesuatu yang baik ini, kita boleh cakap sebenarnya. Ni kadang-kadang ramai yang dekat luar sana lah, yang saya pernah dengar juga, takut nak bercakap benda-benda baik. Sebab apa? Dia kata dia pun tak baik kan. Dia kata aku tak baik, macam mana aku nak nasihat benda yang baik? Maksud tuan kena jadi ustaz dulu baru boleh tegur orang. Dia fikir macam tu, seolah-olah dia tahu. Contoh macam kalau dia tahu esok dia jadi ustaz, okeylah. Sebab kita tak tahu bila kita akan jadi ustaz, kita akan jadi baik. So itu sebab saya bagi tahu tadi, nak bercakap benda baik, jangan tunggu kita jadi baik, jangan tunggu kita jadi ustaz. Cakap je. Takut nanti tak sempat. Sebab kita tak tahu kan bila kita akan dipanggil menghadap balik. Dan kita tak tahu bila kita akan jadi baik, dan kita pun tak tahu bila kita akan jadi ustaz. So itu sebab saya bagi tahu tadi, nak bercakap benda baik ni, cakap je. So jangan biarlah orang nak kata orang dekat luar sana nak cakap kita ni tak layak untuk cakap benda baik. Layak tak layak tu nombor dua, yang penting sampai apa yang kita cakap tu benda yang baik. Okey.
So tak ada masalah. Orang nak terima ke tak nak terima tu nombor 2. Yang penting penyampaian kita, bila kita cakap benda yang baik, insya-Allah lah kita dapat sesuatu yang baik. Agama pun ada bagi tahu kan. So jangan tunggu. Takut tak sempat. Maksudnya jangan tangguh nak buat sesuatu benda yang baik tu, jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Ni kadang-kadang so, kesimpulannya tu? Kesimpulannya kita semua ni insan pendosa kan. Itu sebab saya bagi tahu jangan tangguh. Okey. Sampaikan benda baik. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan. So saya mohon kepada semua untuk like, share, subscribe kita punya channel. Kalau sekiranya ada pandangan dan komen, tuan-tuan boleh email kepada pro.alfabangi@cvdefend.gov.my. Sehingga kita berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Sekian daripada kami. Alfa memacu kecemerlangan. Jom kita mandi. Dah. Hey. Kena back to nature. Macam ni. Barulah awak kata apa? Kan? Memang seronok, saya nampak seronok. Itulah. Tiba-tiba rasa seronok lain macam. Tadi tuan saya kita dua-dua jadi host. Boleh. Tak, dua-dua. Menggigil bukan menggeletak, bukan takut, bukan nervous apa dah. Kita dah biasa live di di TV3 sebelum ni. Tadi tajuk kita keseronokan bekerja. Ni kita nak cover tajuk apa pula tuan? Tajuk bebas lah. Tajuk bebas. Hari ni kita tapau semua tajuk. Kalau boleh cakap? Boleh. Kalau ada sabar aku pantun. Sekian daripada kami. Alfa memacu kecemerlangan.